Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First kali yang belum lagi follow ataupun subscribe Lo Bola, tolong follow semua sosial media Lo Bola untuk kita orang dapat cerita ataupun info yalah tentang Kuching City ke ataupun bola sepak di Malaysia tu. Let's go guys. Aku nak bercerita sikit tentang game lawan JDT yang kita kalah 2-1. Bila kita tengok game ya, sebab JDT tu ni sebuah kelab yang literally orang tahu the strongest club in Liga Super. Dan untuk dapatkan satu kemenangan tentang JDT tu bukanlah sesuatu yang mudah. Bukanlah cerita kemenangan, nak dapatkan satu gol menentang JDT tu bukan sesuatu yang mudah. Namun Kuching dah buktikan dalam first half, walaupun diserang teruk oleh JDT, Oscar Ribas aku pun cerita lah functionnya di tepi ya, memang si terkawal dengan lariannya dekat bahagian wide dengan pun crossingnya. Power gila Oscar Ribas. And then dalam banyak-banyak serangan ya, ada satu movement yang aku rasa macam mungkin kita orang perhati, mungkin kita orang nanggal game live ataupun kita orang buka highlight, kita orang nanggal macam ni pergerakan yang menyebabkan berlakunya gol Kuching. Kacap. Pergerakannya nang kacap. Kau bayangkan bola yang langsung JDT sepak cut daripada tengah pergi ke wing kanan hantar ke tengah, balik ke tengah, Sitembi hantar ke Ramadan cari ruang, boom, Scott Wood score. First goal untuk Wood dalam Kuching City FC menentang JDT. Mestilah bangga nak. Kalau JDT kotnya dapat skor. Habis first half, aku pun fikir macam kita boleh menang tu. Siap dekat poster Kuching City dekat page, imagine if jamun kita menang nak. Macam yalah, based on record track kita lawan JDT 2 game 7 kita kalah. 3 kali home JDT menang, 4 kali away JDT menang. Dan kita hanya mampu menjaringkan 2 gol dan bolos 15 gol. Sedangkan JDT skor 15 gol lah. Then bila masuk second half, insiden kad merah ya yang menyebabkan aku rasa macam tu confirm kita menang. Betul sih. Kita orang pun mesti rasa macam mana kita confirm akan menang tu. Rupanya kita kalah. Ya juga dengan gol yang menyebabkan kita kalah ya. Epic comeback oleh JDT tu. Golnya kacau shooting ketik. Aduh, ia nak idaman semua orang menanggar bola ke luar box selalunya ke langit. Tapi Nacho Mendes nang kacau. Aku boleh katakan Nacho Mendes tu midfield yang bagus di bahagian tengah. Walaupun Sedan Nasrul Insa hanya boleh handle bahagian tengah. Kemudian gol Bergson. Ia nang trademark Bergson lah. Mendepan gol lah. Aduh. Cuma untuk Kuching City, bagi aku suka dengan Haziq Nazli. Ia antara pembelian kita terbaik untuk season tu. Munnya saya dah aku rasa lebih 2 gol bolos. Lebih. Aku sempat dah belik komen-komen dekat Facebook Kuching City sajalah aku nak baca macam yalah reaction orang. Dan kita tahu fans tu there are a lot of types. Ada yang positif, ada yang keep motivate, ada yang terus kejang, ada yang terus nganu. Yalah, yang positif bagi aku, yes, tahniah, bagus. Yang mengkritik pun bagus. Maksudnya they see something not right dalam kelab dari luar. Dan antara pemain yang paling banyak dikritik kali tu adalah Ronald Ngah Wanja. Bukan untuk satu game tu je. Ronald Ngah Wanja dalam 2 game tu lawan KL itu pun nya dapat kritikan yang banyak. Macam nya agak kurang berfungsi. Sedangkan Ronald Ngah Wanja tu aku tahu kita nanggak ni antara striker yang laju juga. Cuma si nampak laju sebab badannya tinggi. Ni kau nak cari orang badan tinggi, solid, laju. Tapi lah, aku ada baca komen tadi yang aku rasa macam nak tetak ya nangga. Kau tu dibayar gaji untuk guguk je kah? Nanti komen. Ada komen dekat. Bacalah kita orang dekat page Kuching yang banyak site. Yalah, tapi ia adalah satu ruang ataupun medium untuk peminat menyatakan meluahkan apa yang terpendam dalam hati sidak. Sama ada positif ataupun kritikan, pujian, benda yang penting. Dan impaknya bila Kuching kalah game tu, Selangor naik
nombor 2, KL stay nombor 3, dan kita masih stay nombor 4. Cuma kelebihan kita masih kurang satu game. Maksud aku, mungkin kita menang satu game tu, KL kita boleh potong Selangor. Sebab kita punya jaringan lebih, perbezaan jaringan PG ataupun goal difference. The other team, I think Selangor is 17, and then KL City around 12, and we are now at 19. So kita ada lebih 2 gol daripada daripada Selangor and KL. On top of that, bagi aku yang merisaukan kita adalah kita move on daripada cerita JDT. We have now a new focus, di mana Piala Malaysia. Yes, Piala Malaysia kita akan lawan Penang. Rekod kita lawan Penang, last game kita Malaysia negeri, kita seri satu sama. Jadi Kipre menghancurkan harapan kita. Dan sejak itu aku perasan Penang tu dia pun gameplay, bukan gameplay, aku dengar highlight, dia pun dia konsisten dia menang. Sebab Penang yang aku kenal sebelum tu, persembahan Sidap antara kelab yang berdisiplin. Gaji sedang masalah, kemudian macam lesen kebangsaan untuk Liga Super, Sidap posit awal, tapi performance masih dalam kadar yang biasa. Cuma bila lepas bulan 8 dan 10 yang nampak lah Penang macam not bad, agak merisaukan lah. Aku pun macam lah bawa komen orang pun agak risau. Kita akan lawan Penang 18, and then 24 dekat Kuching, Stadium Negeri. Kita orang kena datang 24 bulan ni Sabtu waktu kita orang boleh beli tiket. Kita orang tiket free pada aku. Aku boleh beri giveaway tiket, tapi ada tas lah. Kelak lah aku akan pola tas untuk kita orang. Mungkin aku boleh giveaway dalam 5 tiket ke 4 tiket. So jadi je lah cerita aku itu je. Tahun 2026 tu masih lagi belum ada hibah untuk diberikan dengan orang yang tersayang. Kita ada sakit kencing manis ke, kita ada darah tinggi ke, kita ada masalah sakit lain ke, kini tu ada satu pelan hibah yang confirm lulus. Air kasih daripada Huliong MSID Takaful. Kita orang sign, kita orang padah dengan ejen tu, kami mau ambil air kasih. Kita ada sakit ke? Ada, tapi confirm lulus. Ambil pelanjakan tu, bukan je kita boleh lindungi diri kita, yang paling penting kita dapat beri sesuatu hadiah ataupun wang kepada orang yang kita sayang, terutama sekali yang ada anak-anak kecil. Ialah yang paling penting.